Setiap hari, berjuta-juta cawan kopi dinikmati di seluruh dunia. Namun, selepas secawan kopi disediakan, satu sisa sering diabaikan akan ditinggalkan ialah sisa kopi terpakai. Setiap 1 tan biji kopi menghasilkan kira-kira 650 kg sisa kopi terpakai. Secara global, lebih 6.7 juta tan sisa kopi terpakai dihasilkan setiap tahun. Terima kasih. Industri kafe dan budaya minum kopi berkembang pesat, tetapi proses membaca kopi hanya menggunakan sebahagian biji kopi sahaja. Adakah sisa kopi terpakai hanya sesuai untuk dibuang, atau bolehkah sisa kopi terpakai ini menjadi sesuatu yang lebih bernilai? Jom lihat inovasi kami yang bertajuk Brew Scrub, sabun kopi mesra alam daripada sisa kopi terpakai. Ini selari dengan matlamat pembangunan mampan ke-12, iaitu penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab. Untuk menghasilkan sabun kopi, kami menggunakan beberapa bahan yang mudah diperolehi dan selamat digunakan. Bahan utama ialah sisa kopi terpakai yang dikumpulkan daripada kafe tempatan. Sisa kopi terpakai ini boleh dikitar semula dan sangat sesuai dijadikan eksfolian semula jadi yang lebih mesra alam. Kami memilih 2 jenis bahan asas sabun untuk diuji, terdiri daripada minyak sayuran dan susu kambing. Beratnya 100 gram. Kedua-dua bahan ini mudah dicairkan dan sesuai digunakan, menghasilkan sabun secara kaedah cair dan tuang. Acuan silikon digunakan untuk membentuk sabun agar lebih kemas dan menarik. Bagaimana kami melakukannya? Proses kami sangat sistematik. Pertama, kami mengumpul sisa kopi dari kafe tempatan sekitar kawasan kami. Seterusnya, sisa kopi ini dibersihkan dan dikeringkan di dalam microwave selama 9 minit untuk memastikan tiada kelembapan yang boleh menumbuhkan kulat. Akhir sekali, kami mengisar sisa kopi ini sehingga menjadi serbuk yang halus menggunakan pengisar kering. Setelah itu, sisa kopi terpakai ini telah sedia untuk bertindak sebagai ejen pengelupasan yang lembut pada kulit. Selepas sisa kopi terpakai dikeringkan, kami menggunakan teknik pilihan berlapis untuk mencairkan bahan asas sabun dari minyak tumbuhan dan susu kambing. Teknik ini digunakan bagi mengelakkan bahan asas sabun daripada terbakar, mengekalkan kandungan air di dalamnya dan memberi haba yang sekata semasa proses pencairan bahan asas sabun. Setelah bahan asas sabun cair, serbuk sisa kopi halus dicampurkan dan dikacau rata. Kemudian dituang ke dalam acuan untuk dikeraskan. Setelah sabun siap, kami akan menguji produk dari kedua-dua bahan asas sabun ini dari segi rupa bentuk, tekstur, aroma asli, tahap pH yang selamat serta tahap penerimaan pengguna. Jika kita perhatikan, sabun kopi daripada susu kambing lebih baik kerana baunya lebih lembut dan menyebabkan kulit menjadi lembap. Walaupun teksturnya sedikit kasar dan pH-nya sedikit beralkali. Kami percaya penggunaan sisa kopi terpakai ini sangat sesuai dijadikan produk penjagaan diri yang memberi nilai tambah kepada sisa kopi terpakai. Melalui projek inovasi ini, kami berjaya membuktikan bahawa sisa kopi terpakai bukan sekadar bahan buangan, malah boleh diubah menjadi produk penjagaan diri yang bernilai melalui amalan kita semula.
daripada mencemarkan bumi. Dengan gas metana, kami menyokong matlamat pembangunan mampan SDG 12, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab melalui penghasilan produk yang lebih bersela alam. Sisa kopi tidak selamanya menjadi sampah. Kami berharap inovasi ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat bahawa bahan buangan masih mempunyai nilai jika dimanfaatkan dengan kreativiti dan inovasi.